salam. Keluar perempuan. Pakcik nak apa? Kasar dia macam. Ismail ada. Zahaba yabhas an hajatina. Ismail tak ada pergi kerja. Macam kau ni siapa? Saya ni isteri Ismail lah. Oh. Macam mana kau hidup dengan Ismail? Susah. Makan macam mana? Susah. Kais pagi makan pagi. Kais petang kadang kais tak makan pun. Susah. Okey, tak apalah kalau macam tu. Nanti kalau Ismail balik, kirim salam banyak-banyak dekat dia. Cakap pakcik kirim salam. Dan cakap dekat dia, benda rumah ni tak elok, tukar. Apa pakcik? Benda rumah. Rumah kita orang mana ada bendul? Kau khabar je lah. Nanti aku tambah. Aku jangan percaya tu. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim balik. Petang tu nak dekat-dekat maghrib, Nabi Ismail balik ke rumah. Ka'annahu anasa syai'an. Sampai dekat rumah, Nabi Ismail ni dia macam ada, dia rasa tau, dia ni hubungan rapat dengan Nabi Ibrahim. Dia rasa macam ada orang datang di rumah. Dia tengok ada orang datang pagi tadi ni. Dia pun tanya dekat isteri dia, pagi tadi ada siapa datang ke tak ya? Tak siapa-siapa tak bang, ada orang tua datang. Dia buat apa? Dia tanyalah pasal abang. Kau jawab apa? Saya katalah abang pergi kerja. Lepas tu dia tanya apa lagi? Dia tanya kita makan apa, susah, hidup macam mana. Kau kata apa? Kita kata apalah susah. Dan kadang makan, kadang tak makan. Tak siapa tak tahu orang banci kot. Nabi Ismail kata ada tak dia pesan apa-apa? Ada. Dia kirim salam banyak. Dia kata ke abang suruh tukar bendul rumah. Saya pun tak faham rumah kita mana ada bendul. Apa kata Nabi Ismail? Saka abi. Itu bapa aku, kau tahu tak? Kau hajar punya bini. Wallazi muradu an uwayyir atabata baiti anti mutaliqatun al-ana, dia kata. Dan maksud bapa aku suruh tukar bendul rumah, sekarang juga aku ceraikan kau. Kau ni sebenarnya bendul rumah. Kau balik rumah aku. Cerai terus on the spot, tuan-tuan. Cakap banyak tak ada. Aku bukan nak marah siapa tau. Aku mengantuk sebenarnya, betul tak? Kau balik keluarga kau. Balik. Cerai. Dengan sebab apa tuan-tuan? Tak reti bersyukur. Kau tak layak jadi isteri seorang Nabi. Cerai. Tak lama kemudian, Nabi Ismail kahwin lain, nombor 2. Pun sama juga. Kahwin nombor 2 ni pun Nabi Ibrahim tak tahu. Dia tak dekat jemputan. Zaman tu postman jauh, kau tahu tak? Internet pun slow sikit. Nabi Ibrahim datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ni meriah sikit. Pakcik cari siapa? Ismail ada? Oh, Abang Mail tak ada. Abang Mail kerja. Kau ni siapa? Saya isteri dia. Dulu lain ni lain. Macam mana hidup dengan Abang Ismail? Yang ni kata apa? Alhamdulillah pakcik, cukup pada Allah. Makan cukup, okey, happy, seronok, tak ada apa-apa. Kadang-kadang kita boleh weekend jalan-jalan. Contoh. Nabi Ibrahim tanya, "Madza ta'kulu, madza tashrabin?" Makan apa? Alham, daging. Dia sebut dia sentiasa makan daging. Padahal Mekah tu zaman tu susah juga bang, daging benda mahal bang oi. Tapi zaman tu Mekah tak ada gandum. Dia makanan Arab 2 lah, 3 kan, gandum, tamar, daging. Jadi dia ni biasa makan tamar, tapi nak cover lain punya pasal. Dan dia tak tahu ni bapak bertua dia. Tapi seorang perempuan yang salihah. Dia kata, alhamdulillah kita makan daging hari-hari. Hari-hari? Lah. Tapi tengok kurus saja menantu aku ni. Wa madza tashrabin? Minum apa? Minum air lah pakcik, apa lagi? Kan? Lalu Nabi Ibrahim angkat tangan berdoa, Allahumma barik lahuma fil lahmi wal ma'i. Ya Allah, berkatkan pada mereka berdua pada daging dan air. Dua-dua doa ni dimakbulkan Allah sampai sekarang. Mekah tak putus air dan daging, tuan-tuan ya. Okeylah. Gini pakcik pun dah lewat. Ingat pakcik nak balik takut jalan jam nanti. Alah pakcik, tunggulah kejap. Abang Mail balik nanti. Kalau pakcik kan nak jumpa dia. Tak apa. Gini ya. Nanti kalau Abang Mail balik, pakcik kena salam kat dia. Khabar dekat dia, bendul rumah dah cantik dah.
Tak payah tukar, cantik sangat dah. Benda rumah, ayolah. Itu je pakcik. Itu je. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Dari dekat maghrib, Nabi Ismail balik. Macam itulah. Ka'annahu anasa syai'an. Dia balik rumah tengok. Macam ada orang dalam rumah aku ni. Ada. Yang, ya bang. Tadi ada orang datang rumah kita. Oh lah lupa. Nak khabar-khabar. Ada orang pakcik tu baik sangat pakcik tu. Dia datang buat apa? Dia tanya, saya siapa? Saya kata lah, saya isteri abang. Lagi dia tanya apa? Dia tanya abang ke mana? Saya kata abang pergi kerja. Kerja mana? Petronas. Contohlah, tak adalah. Itu bila abang lala dah tu. Hidup macam mana? Kata alhamdulillah, hidup abang seronok, enjoy. Dia tanya apa lagi? Dia kata kita makan apa? Saya cakap kita makan daging bang hari-hari. Pandai aku kelepet Lepas tu dia doakan kita, ya Allah berkatkan pada mereka berdua air dan daging. Ada tak dia pesan apa-apa? Ada bang. Dia kirim salam. Lepas tu dia kata benda rumah dah cantik dah, tak payah tukar. Saya pun tak faham. Apa kata Nabi Ismail? Zaka abi, itulah bapa aku, bapa mertua engkau. Dan benda rumah yang dimaksudkan ialah engkau isteri. Tak payah tukar. Tiba-tiba tuan-tuan keluar lagu. Kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih zahir dan batin. Setelah ku sedari cintamu yang abadi, kerana kau. Contoh tuan-tuan. Itu nak kabarnya. Bini ni yang paling penting, bini yang salihah dan qanaah, merasa cukup. Tu untung lah. Sebab tu tuan-tuan, harap-harap tuan-tuan ni semua dapat bini yang qanaah lagi, insya-Allah. Amin. Amin pun tak confident, kau tengok tu. Nak khabar bini kurang materialistik. Aku bukan nak puji bini sendiri, tapi bini aku kecewa. Minta maaf lah yang bahasa hati, Nah yang ni sensor Ustaz Ustaz, ni sensor dia, bini aku. Kadang aku saja menyakatkan. Kata, no tak nak ke beli beg macam orang lain kan, beg lawa-lawa ke. Dia kata, siapa kata tak nak? Dia pun tahu aku sengkit kan. Tapi dia kata setiap kali tengok benda lawa, benda cantik, dia kata apa? Dia kata dia akan ingat satu benda Nabi sebut, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hari akhirat. Bila dia sebut benda itu, dia kata dia akan hilang ke dunia ni. Allah insaf. Korang faham ke tak cakap? Okay. Jadi kalau tuan-tuan dapat bini yang tak qanaah macam mana cara nak selesai masalah? Kahwin seorang lagi. Itu saja. Itu pun kalau berasa tak nak tidur dengan burung panda. Okey tuan-tuan, sekarang itu dululah perkongsian kita pada petang ini, dengan harapan semoga Allah terima belaka korban tuan-tuan insya-Allah. Amin. Dan Allah kurniakan kepada kita isteri, anak-anak yang qanaah insya-Allah. Amin. Tuan-tuan, lepas ni kita akan buat solat hajat untuk bekas kaki tangan Petronas bernama Abdul Wahid bin Haji Hashim yang kini berada di ward ICU Hospital Selayar dan saya memohon bantuan daripada tuan-tuan untuk mahat kami di Shah Alam Seksyen 13 Ken Limber mahat Turas Al-Islami. Jadi semoga tuan-tuan dapat meringankan bebanan mahat kami yang pelajar-pelajar semakin hari semakin bertambah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala